Okey, daun palas siap. Macam ni je daun palas tu. Daun palas hutan. Muda dengan tua je. Putih. Putih. Kalau putih ni muda lah. Dia nak ambil yang muda je. Dia jatuh terabuk. Dia kalau dah kembang dah hijau. Itu proses pembelajaran yang baru buat kita. Lalu macam ambil seorang. Kita orang kampung takut apa. Buang play dia kata takut. Tapi saya takut cik. Pokok ni menjajah lalu. Tak, betul Mar. Tak tu. Orang tanam pokok ni semata-mata nak daun ni je ke? Oh. Aki-aki balik ke dia ambil sukan. Nak ajak kowe tanam banyak. Tu lah kita nak bincang dengan projek kita nanti macam mana. Daun ketupat tu. Daun ketupat palas. Daun ketupat saja, ketupat dah siap anyam. Dah boleh buat siap tutorial lagi. Tak tahulah bila duduk dalam hutan ni rasa macam rainbow pula. Sebenarnya ambil daun palas je, tapi dah terasa macam rainbow. Jadi naik gredek sakit kaki saya. Yang atas busuk tu busuk apa tu cik? Seram lah. Mana? Tu yang cik duduk di. Okey guys, selesai ambil daun palas. Tada! Inilah hasilnya. Kita akan pulang ke pagar jalan. Ni hasil daun palas tadi. Kita ambil, lepas tu kita trim sikit bagi nampak lawa. Dia buang gini, nanti senang bawa. Yang tukar RM3 sini kira murah tau. RM3 murah. Kamu tak dapat kan bandung. Dia ni. Satu ni 20 biji boleh? Ya, tengoklah nanti kalau dia buka ni dia kembangkan mana buat dia punya tu. Asid tu. Banyak ni ada dalam 30 20 boleh dapat ni. Kalau macam ni, aku ingat 3 kalau dekat tempat kau dengan 3 dengan hari jajak RM1. Nanti tak? Berapa panasnya? Ini cukup dibaja. Habis projek kita bagaimana? Kita mau membuat Kita nak buat apa kebun palas. kebun palas. Order. Berapa jualnya ini Pak? Daun palasnya. Ini kalau nak diikut dia punya harga. Pak cepat sikit Pak. Nanti saya punya memori sudah habis ni. Cakap cepat sikit. Pantes. Ini harga kawan-kawan di kampung dalam RM20 ini. RM20? Wah, banyak murah saja Pak. Risiko kita tadi jumpa beruang. Harimau kumbang semua. Bagaimana? Kita mau pergi beli kambing untuk hari raya korban. Mau booking aja dulu. Assalamualaikum. Ke rumah. Kita nak beli kambing. Ke rumah tak ada. Beli kambing kat dia. Ke rumah tak ada. Tidur ke? Macam ni. Dia tegak-tegak macam Rolanda gitu kan. Macam ni. Lebih kurang lah. Tapi jangan potong sangat nanti banyak lemak. Kawan sekolah tu ni sebaya. Sebaya? Oh. Geng sekolah dulu. SMI. Dulu dia sama-sama nakal lah dulu. Okey, selesai booking kambing untuk hari raya korban. Ni kita nak pergi mana? Kita jumpa tu Konsep. maknanya dah ada dah dia. Kalau kita tak jumpa, kita pun telefon kita kan dia lupa lah. Ini datang dia ingat. Panas-panas ni haus lah tekak. Noneh weh, beli noneh. Masuk air ke tadi? Ha. Habis dah. Habis dah air. Dah mana tu saya? Durian. Alhamdulillah. Okay John, thank you John. Thank you.
sama-sama. Okey ya. Durian. Durian. Tak payahlah. Kau masa kecil kau makan. Dah. Besar nak makan. Makan. Durian. Tu dah. Rugi. Macam mana? Okey, durian. Rasa apa durian? Ke rasa lychee? Durian lah. Durian. Dah tangkap. Dek, kita tidur, Dek. Dah tu tidur dah. Okay guys, awal 7 nak balik dah. Sekejap. Nak balik dah. Kami Tylo. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di next vlog. Bye. Assalamualaikum. Sedih. Sekejap. Sekejap saja. Sekejap. Besok kerja. Sampai tu dah lagi dunia tun. Tahu tak anak? Itu lah. Tu apa? Ada kena dengan ni Yahudi. Bye. Bye bye nak.